Kaki ayah. Lepas tu Rara nak bongkar semua haul pokok bunga yang Rara beli di Cameron. Yang ni Rara punya haul Iko. Yang tu kaki kesayangan saya. Seronoknya Rara tengok pokok bunga Rara tu. Hari-hari lah saya kelaman macam ni. Jom kita unboxing pokok pula. Okay, kita buka bunga pertama. Wah, cantiknya. Terbaik ya. Wah, cantiknya. Koyak je lah tepi mana. Koyak tepi. Nampak kan? Wih, cantiknya bunga saya. Nanti Rara nak pergi lagi lah Cameron. Ni pokok lavender. Okay, next purchase pokok lavender. Cantiknya. Pokok lavender dah beli satu je. Raya. Selamat hari raya. Wah, cantiknya. Pokok pudina. Pokok ketiga, Rara beli pokok pudina. Pokok pudina Rara yang sebelum ni kan dah kena makan ulat. Baik. Okey. Wah, cantiknya. Lagi dah boleh siram. Pudina, ni nombor 3. Pokok nombor 4. Warna pink. Purple. Okay, dia sama macam yang tu, tapi dia macam dia colour purple. Yang ni warna purple pink macam tu. Yang tu pink macam pink merah-merah. Ni pink purple. Tu dah tutup flash pun nampak pink purple. Okay. So pokok kelima, pokok strawberry. Dah dapat pokok strawberry 2. Letak. Pokok strawberry. Lagi satu lagi pokok strawberry mana? Ada lagi kat dalam ni. Kok tengoklah kotak apa bagi aku ni. Tak apalah, janji memudahkan proses angkat-mengangkat kat kereta. Yang ni pokok strawberry nombor 2. Standby. Okay. Ini dah ada buah, guys. Ayah, dah ada tingkap ke? Ini dah ada buah. Tenang. Tu warna putih. Ini warna merah. Ini betul buah. Dia elok bertangkai kan. Tak ada jual yang bertangkai. Nantilah kita beli tangkai. Ada jual tapi pokok ke-6 dan pokok ke-5, pokok strawberry. Bunga lu. Bunga ros. Ini dah punya bunga ros. Tadi ada 4, 5, 6. So ni pokok yang ke-7. Cantik bunga ros saya. Rara kena keluarkan juga pokok-pokok ni walaupun kat luar hujan. So Rara nak siram, belum siram lagi. Kita orang kan sampai semalam. Nak. Aduh! Habis plastik nak atas kepala Rara. Oh ya, nak kotak Okay, next. Ni ke berapa? Ke-8. Pokok bunga ke-8 ni pun Rara beli pokok bunga ros juga. Ros merah. Tu Rara fikir Rara beli ros yang jambak-jambak tu better Rara beli ros dengan pasu sekali kan. Bontot. Oh yo. Cantik betul pokok ros idaman saya. Cantik kamera dia. Interesting. Semua 8. Jadi yang ni ke-9. Dah excited saya. Terloncat ni pula. Lampu. Rara punya pokok bunga ros juga, tapi dia warna pink orange itu. Baby pink. Cantiknya. Puas hati saya dapat beli dia.
Okay, terusnya? Yang seterusnya, ni pokok bunga Rara yang ke-10. Rara beli Indoplan. Tarara pam pam pam. Ni Rara beli 2, tapi Rara beli dekat berlainan tempat. Indoplan. Kalau yang ini pun, ini sayang adik. Apalah. Janganlah kuntar. Ui, cantiknya Indoplan saya. Pokok idaman ni. Cantiknya. Okey, yang ni semua dah ada 10 batang pokok. Rara beli Rara tak kira tau. Okey, next 11. Ini pokok saya, cili. Pokok cili. Pokok cili apa? Cili pondan. Cili pondan. Okey. Alright. Tak. Cantiknya. Rara tak beli pun cili rimbun tu, tak apalah. Next time. Cantiknya. Dah boleh panen. Kita dah beli baja. Ni nombor apa ni? 11 Yang ni pokok Indoplan yang sama macam yang tadi tu. Rara tunjuk tu mana pergitah dia. Kat sana tu. Tapi Rara beli dia berlainan tempat. Rara punya handphone ni pun dah terhad dah. Jadi Rara buat video singkat macam ni. Rara beli 2 batang pokok daisy. 1 monstera dekat kedai aunty tu. Okey, jom kita pergi siram dekat luar. Banyak-banyak ayam tinit-tinit. Tinit-tinit ni. Ni nak cekedis ni. Tengok belikan ya. Siapa tahu ya. Tinit-tinit ni dia dekat dapur. Dia kena marah sebab dia gigit abang ya. Oh lah, kan cakap minta maaf abang. Abang adik minta maaf. Tinit. Dia tidur dekat dapur. Ada sayang. Tu sayang. Tengok husband Rara minta sikit je satu dahan. Rara nak bakar ikan. Sini. Letak sini dulu. Kejap. Settle. Ayah. Hotel. Tak nak nampak telefon. Macam ni banyak. Saya nak bakar ikannya 2 ketul aja. Boleh potong. Tak apalah. Husband Rara potong. Terus simpan. Rasa nak bakar ikan, nak bakar ayam, Rara gunalah. Tak ada banyak lagi kau punya daun pisang ni yang ikannya 2 ketul. Ada laki aku macam-macam Asyik yang satu dahan awak ambil ke saya. Tapi cantik yang laki saya potong. Oh ni lingkup lah. Lingkup. Yelah tanda sayang. Aduh. Macam lah laki aku ni. Ini pun nasi kuning tak? Oh nasi kuning. Yelah. Macam lah laki aku ni satu dahan. Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to Rara Queen channel. Dan selamat petang. Rara nak masak makan petang, makan malam sekali. Rara nak masak ikan bakar macam hari tu. Terus kamu nonton, jangan skip iklan. Hari ni hari raya keberapa pun tak tahu, 7 ke 8, 9. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Fatin. Gantai. Tengok gantai Oyo. Nyala tu. Rara punya lampu ketupat tu tak nyala ke tak nyala sebab kena hujan. Oh ya, tak ya, hari ni kita punya hari raya yang ke-7. Rara belum lagi kan share video Rara punya cerita. Semalam hujan tak boleh share. Nanti malam Rara share, okey, kalau tak hujan. Gila berita saya, berita solar saya. Berita solar ni Rara pasang sana 2, sini 1, sini bahagian depan ni 2, sana 2. Tu ayo.
kundung nak. Gangster. Lara belum pergi lagi rumah Cik Ajak. Nanti sebelum nak pergi KL tu Lara pergi rumah Cik Ajak dulu sebab tengah pakai cantik-cantik. Ni Lara punya pokok bunga yang Lara beli kat Cameron hari tu, tapi Lara belum susun betul-betul lah. Lara letak sini dulu, lepas tu Lara siram-siram dia air. Hari tu Lara nak lanjutkan video, tapi Lara punya phone dah penuh, memory phone dah penuh. Lara punya pokok bunga rose ni pun dah kembang, cantiknya. Yang ni pokok bunga daisy yang Lara beli dekat market kedai aunty tu hari tu. Yang ni bersama kat kedai aunty tu. Cantik betul. Lara dapat harga RM10 je. Tapi dapat 1, 2, 3, 4 dahan dan bakal daun baru. Yang tu pokok strawberry. Ni pokok cili putih. Pokok lavender. Tu kaki laki saya. Tu pokok Cameron yang Lara bawa balik pula. Lara beli juga warna pink dengan merah terang. Yang ni Lara ingat pokok rose merah. Sekali dia kembang, oren merah. Yang ni memang betul pink lah. Cantik colour dia. Ya, cantik kan? Pokok indoor plant ni pun dah keluar daun baru. Yang ni daun lama dah boleh buang. Daun baru. Hari tu masa Lara beli dia masih kepuncup. Lara beli 2. Ni satu, yang tu satu. Tapi berlainan kedai. Ni Lara punya pokok lavender. Gangster bukit batu. Yo, gangster. Suami saya dah ni buka plastik ni pasal kan. Oi, bro.
Dah siap susun-susun. Mana-mana pokok Rara nak susun, mana tempat Rara susun. Dia tu pokok lavender, pokok strawberry. Pokok strawberry ni, hari tu kan ada buah kan. Bawa balik, buah dia pun dah merah. Dah boleh petik dah ni. Cantik. Rara letak tempat dia yang sesuai. Yang tu pokok Rara kojol dalam berapa pasu. Kita masuk ke depan tu, nanti hidup lagi pokok ros Jepun. Sebab kan Rara tak balik berapa hari, jadi dia kering sebab panas dan tak bersiram. Dan bunga ros oren. Tak apalah, nanti Rara beli lagi ros merah, ros oren, ros pink Rara letak kat depan. Yang tu pokok bunga daisy. Yang tu Rara kata pokok ros Jepun Rara kojol, tapi dia adalah sikit boleh ambil anak dia kat belah sana. Dia pergi sini. Nanti Rara beli lagi RM2 je. Satu genggam macam ni RM2 ataupun RM4 macam tu. Boleh campur colour. Cantik kan? Nak buat cari rumah saya. Tunjukkan Rara punya pelita. Cantik kan? Cantik kan? Cantik. Itulah. Lepas raya ke baru Rara cat rumah. InsyaAllah kalau ada rezeki. Satu celah sini, satu celah sini. Dia kan? Sini. 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 Cantik. Nanti Rara beli lebih lagi lah. Penuh. Lagipun dia kan guna solar, jadi dia menyala dan tutup sendiri. Jadi kalau Rara keluar pergi bercuti pun senang, sebab tak payah nak buka tutup Swiss. Nampak macam ajak tu. Ni nampak cantik. Husband saya bersihkan laman rumah Rara. Rara dah buat banjir kat peti hantu ni. Siram pokok banjir, siram pokok banjir. Cantik. Pokok bunga semua Rara letak sini. Macam gerbang menuju kebahagiaan di sana. Lampu kalau gelap dah sekerat. Nanti esoklah Asuna dah betul semua depan. Tadi menyala tapi dia kena apa? Adjust balik. Hai. Tinggi. Pokok strawberry, pokok lavender dah letak sini. Janji tak mengganggu lah. Pintu ni biasa dibuka, pintu besi ni. Gelap. Asuna dah adjust sikit masuk pokok strawberry tu. Untuk paste ikan bakar, Rara tumis dulu. Boleh je tak payah tumis, tapi Rara tumis dulu sebab tak nak sakit perut. Ini baki cili dalam jug. Kita tuang dah. Okey, mari kita sikit. Ini Rara guna kunyit hidup tu. Kalau korang nak guna kunyit serba pun boleh. Okey, mari kacang. Bahan dia senang je. Korang just guna bawang putih, bawang merah, serbuk kunyit ataupun kunyit hidup, daun apa? Daun serasi di dalam sampul. Ayah, daun kunyit. Lepas tu sikit belacan lah. Itu je Rara punya resepi.
Dia punya sambal ni Rara pastikan dah garing, betul-betul masak, baru Rara tutup api dan cepuk dekat atas ikan siakap. Ini Rara masak macam hari tu juga, ikan siakap bakar bersambal. Rara punya style. Okey, sebelum tutup api, masukkan sikit bawang kunyit. Okey, dah. Bawang kunyit. Okey, kita dah boleh tukar kuali. Ni angkat, manja. Cuba tutup. Kuali ni Rara siap letak apa? Pisang. Dah pisang kat daun pisang. Okey, so letak ikan. Okey, Rara letakkan ikan. Dah letak ikan. Apa lagi? Capuk je. Macam tu. Capuk. Terbalik kan? Tak payah. Boleh? Dia bakar dulu baru terbalikkan. Menyakat. Buang. Ini lambat lagi. Ni Rara punya cara lah. Ikan bakar kat long. Ikan bakar kat long. Nampak dunia aku masak ikan bakar. Kalau ni nampak dunia aku masak ni goreng. Tu dia punya sambal-sambal ni selit lah dalam perut dia. Ni rata-rata kan dia selit. Oh, lupalah. Dia perut ni Rara tak boleh nak putuskan. Okey, dia dah macam gitu kan? Korang ambil daun pisang, capuk tadi. Baik. Kena tangan. Panas. Kalau buat macam ni je. Banyak daun pisang. Kalau kita buat daun pisang lagi sedap. Pam. Sengaja Rara letak apa? Daun pisang ni lebih. Sebab tadi kan nasi Rara ambil sedahan. Sayang pula apa Rara cepuk ada ikan ni. Macam ni lah rupanya setelah diterbalikkan. Tips untuk korang terbalikkan ikan siakap ni supaya tak hancur. Letak air sedikit air dulu. Lepas tu dah kembang sikit baru terbalikkan. Lepas tu dah akan cepuk balik daun pisang ni. Letak atas ikan. Selamat menjadi selera. Kita Rara pun dah nak masak. Yuk makan semua. Rara makan depan TV. Lepas tu Rara alas dengan plastik hitam ni. Supaya tak kotor saya punya kapet tu. Yang ni ialah timun yang Rara beli dekat Cameron tempoh hari. Cantik. Yuk ais. Kicap pedas. Ikan bakar. Nasi putih. Ulam timun. Tengok ais. Kepek kuih raya. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah gusi dan kelemahan inama boleh Alhamdulillah. menyebabkan gigi sensitif. Sensodyne, sensitivity gum dan enamel baru melagakan gigi sensitif. Manja cuba makan. Cecah tu memulihkan sikit kesihatan kicap. gusi, membantu menguatkan semula inama. Kicap tu bukan kicap kosong tau. Ada bawang, ada cili semua. Susu friendly full cream Lazada Cream penuh kebaikan semula jadi. Alhamdulillah. 100% susu dari New Zealand. Sampai tengok TV. Cantik tak pokok saya di sana. Pokok ros Rara di sana. Rara tak situ cantik pula. Cantik pula pokok ros merah tu. Gagap pula saya ya. Tada! Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum.
Terima kasih. Bye.